Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan untuk bungkus buah limau madu. Limau madu ni kita boleh guna net ni. Tengok. Sekarang ni saya bungkus banyak dah. Berperingkat. Sekali beli 100, 200 macam itulah, saya akan bungkus semua. Mana-mana buah yang terlampau lebat macam ni, yang terlampau lebat macam ni, saya akan bungkus lah sekali. Okey, satu tangkai, 2-3 tangkai ni saya akan rangkumkan sekali, masuk dekat dalam net ni. Okey, saya buat macam ni. Ni yang sebelum ni lah. Okey, lepas tu kena sokong lah. Kena sokong dengan kayu supaya dia tak duduk atas tanah terus. Kalau buah ni, kalau dia duduk atas tanah terus, kena kat tanah, dia akan buruk lah. Tapi bila ada lapik net macam ni, insyaAllah tak ada masalah. Tapi kalau nak sokong tu lagi baik lah. Okay, kita guna net ni, saiz dia 40x60. Kita boleh masuk sampai buah tu boleh sampai ke 50 ke 60 biji lah daripada satu ni. Kita boleh tarik-tarik yang mana berdekatan tu, kita boleh rangkumkan sekali, masuk dekat dalam net ni. Okay, net ni banyak saya dah bungkus banyak. Sebab buah limau ni dia tak ada musim, dia akan sentiasa berbuah. Okay, tengok yang kecil-kecil, yang bunga keluarnya. Ni banyak keluar bunga pada ni. Tengok. Banyak, kali ni memang banyak buah. Kalau pokok yang besar tu, memang padu. Ni tengok macam ni. Ni kita boleh rangkumkan sekali ni. Kita boleh tarikkan sekali, bungkuskan sekali macam ni. Duduk kat dalam net tu, dia tak ada masalah. Dia tak rosak pun daun dia. Macam ni. Banyak ni. Okey, ni kita boleh buatkan sekali. Okey. Untuk buah limau ni, untuk buah limau macam ni, kita tak perlu nak buangkan dia supaya buah tu jadi besar. Tak perlu. Kita rangkumkan sekali, kita support dengan baja. Tu je Pasti kena ada boron, kena ada kalsium. Baru buah tu nanti mantap macam ni Tengok dia punya besar dia tu macam nak merekah tu. Itu betul-betul buah kita padu. Tak perlu kita nak buang, pilih, tak perlu biar je. Mana yang kecil-kecil tu kita gradekan buah murah sikit, mana yang buah besar kita jual buah harga tinggi sikit. Sebab buah tu dia sebenarnya orang cakap tu yang cantik dengan yang tak cantik. Sama macam durian juga, ada A, ada B. Okey. Kalau buah yang bulat, yang isi banyak tu, yang tu mahal sikit. Kalau buah yang 2-3 bangsa, yang tu mungkin murah sikit lah. Kalau Musang King harga 30, yang grade A. Kalau yang buah yang 2-3 bangsa tu mungkin RM15 macam tu, separuh harga. Sama juga dengan buah limau pun, kita kena gradekan juga. Limau ni kena ada buah. Kalau buah yang cantik, berkualiti yang kita jaga tu, tak sama dengan buah yang kita tak jaga. Sebabnya kita ada lebihan kerja kat situ. Kos buruh apa semua kan. Tak boleh lah kita nak jual harga tu harga murah, sebab buah ni kita jaga. Lainlah buah tu kita tak racun, kita tak isi baja. Yang tu kita boleh jual harga murah. Sama juga macam durian. Okey, tengok bunga dia banyak lagi. Ni keluar bunga dengan buah-buah yang besar-besar, yang kecil-kecil. Bukan satu pokok semua pokok. Jadi kena bungkus tu berperingkat lah. Satu hari 50 macam tu, lama-lama banyak lah. Kalau tak bungkus, memang buah ni akan gugur. Saiz-saiz macam ni dia dah kena injek dengan lalat buah ataupun kumbang. Nanti buah tak ada nak masak, dia dah kuning, gugur. Kalau boleh kita nak buah tu biar macam ni cantik, keras. Bila buka kopek tu, isi tu nampak. Okey. Okey, kita nak bungkus dah.